فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. نقول بالله التوفيق. الحمد لله. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla pada malam ini kita dapat bertemu lagi dalam majlis membaca kitab syarah bagi Riyadhus Salihin, syarah oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masih lagi membaca berkenaan dengan bab warang dan menjauhi perkara syubhat. Hadis yang ke-488, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah Ummul Mukminin, ibu orang-orang beriman radhiyallahu anha, dia berkata, kana li Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu ulamun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia memiliki seorang hamba lelaki. Yukhriju lahu al-kharaj. Yukhriju lahu al-kharaja. Silap balik tu. Dia bukan al-kharaju, dia al-kharaja. Yang mana hamba tadi dia bekerja. Dia pergi kerja. Maknanya Abu Bakar bagi kata dekat dia, kamu pergi kerja, dapat gaji sekian-sekian, bagi dekat aku sekian-sekian, lebih tu kamu punya, milik kamu. Sukalah kamu nak buat apa pun. Tapi kalau ikut asalnya, hamba ni dia milik tuan dia lah. Dia dan harta dia milik tuan dia kalau ikutnya. Tapi Abu Bakar kata dekat dia, pergi kerja, apa yang kamu dapat, bagi kat aku sekian-sekian, lebih tu kamu punya. Dia meraihkan hamba dia. Wa kana Abu Bakr ya'kulu min kharajihi. Adalah Abu Bakar dia makanlah daripada hasil kerja hamba dia tadi. Faja'a yawmun bi syai'in. Pada satu hari hamba tadi datang bawa sesuatu makanan lah. Bawa satu makanan atau buat duit lah, apa kan, tak kisahlah. Kan hasil pekerjaan dia tadi. Fa akala minhu Abu Bakr. Maka Abu Bakar pun makanlah daripada hasil upah kerja hamba dia tadi. Faqala lahu al-ghulam, bila Abu Bakar dah makanlah, maka hamba tadi kata dekat dia, tadri ma hadha, kamu tahu tak apa dia yang kamu makan upah tu? Faqala Abu Bakar, wa ma huwa, dia kata apa upah kerja apa, buat apa? Qala, dia kata hamba tadi, kuntu takahantu li insanin fil jahiliyati. Dia kata masa zaman jahiliyah dulu, aku ni ada buat perdukunan. Aku kertiun, aku bohong lah. Aku jadi dukun. Kata dukun bohong ni, tipuan. Kan? Ayam ke apa, kau minta apa upah lah. Ayam dah sampai bulu apa semua ada. Kan? Jadi maknanya aku berdukun, aku jadi mana? Dukun lah. Jadi dukun pada zaman jahiliyah. Wa ma uhsinul kahana, aku tak pandai berdukun pun asal-asalnya, tapi bohong lah. Illa anni khada'tuhu, kan? Malaikat aku tipu dia. Aku boleh bohong, aku boleh buat bohong, aku boleh meramal.
Jadi orang tu bagi upah kat dia. Dia tolong bomor ke apa tu. Falaqiyani, maka orang yang aku bomohkan untuk dia tu, aku dukun untuk dia tu, fa'atani, dia bagi dekat aku upah, bidzalika hadzal ladzi akalta minhu. Dia bagi upah dekat aku, itulah dia upah yang kau makan tu. Yang kau makan itulah dia upah aku. Jadi dukun tu. Fa'adkhala Abu Bakr yadahu, maka Abu Bakar pun memasukkan tangannya ke dalam mulut dia. Jolok kongkong dia. Dia jolok kongkong dia. Faqa'a, maka dia muntahkan kull syai'in fi batnihi, segala benda yang dalam perut dia. Semua yang dalam perut dia muntah habis. Abu Bakar tu. Kan? Ada warak dari Abu Bakar radhiyallahu anhu kan. Dia ukra syubhat. Jadi dalam syarah hadis ini kata Syekh Musaimin rahimahullah, Al-Hafiz An-Nawawi rahimahullah dalam bab warak dan meninggalkan syubhat, dia menukilkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa seorang budak ini hamba lah milik Abu Bakar yang olehnya diberi kebebasan untuk bekerja dan berusaha di luar dengan keharusan membayar sesuatu lah kepada Abu Bakar kan. Jadi pada syarah dia ulang apa yang kita baca di atas lah. Okay, kita skip sikit apa kita dah cerita tadi lah ya. Jadi benda ni dia bolehkan lah. Dulu ada sistem perhambaan, sekarang tak ada lah tak ada lah. Jadi maknanya kalau kita macam kita hantar orang tu bekerja sekarang lah. Sekarang ni kita pergi hantar orang tu, kita suruh orang tu bekerja di sekian tempat. Ya. Jadi maknanya kita buka jalan ke dia untuk dia bekerja. Dia kena bayar. Kita punya apa? Dia bayar apa? Komisen kat kita. Ya. Kita kata okey, kamu pergi kerja tempat sekian, tapi 2% daripada hasil kerja kamu bagi aku. Tak kisah 2% ke 5% ke 10% ke, kan? Hasil kerja kamu kena bayar ke aku. Setiap bulan dapat gaji kena potong. Ini maksudnya. Jadi hadis tak boleh. Dia kata sini akan tetapi di antara faedah pemberian kesempatan demikian itu adalah bahawa jika seorang hamba telah berhasil mendapatkan jumlah harta seperti yang menjadi sepakatan dengan tuannya, maka ini diperbolehkan untuk tinggal diam tanpa bekerja atau pergi mencari ilmu atau istirahat di tempat tinggalnya, atau tetap bekerja dan mendapatkan kelebihan hasil usaha dia. Kalau dia duduk di rumah tak bekerja pun tak apa, dia kerja dengan tuan dia, ataupun dia pergi buat kerja dapat duit, dia bagi kat tuan dia sekian-sekian, dia guna sekian-sekian, boleh. Sedangkan berkenaan dengan para pekerja yang dikirim ke luar negeri, dengan dikatakan kepada mereka, pergilah, dan keharusan dan kemestian kalian semua setiap bulan membayar sekian dirham. Dia bagi orang tengah ni, orang tengah kan, kamu setiap bulan kamu kena bayar dekat aku ya, sebab aku dapatkan pekerjaan untuk kamu. Okay. Maka yang demikian adalah haram, zalim, dan bertentangan dengan peraturan negara. Akad dalam hal seperti ini adalah batal. Para penyedia lapangan pekerjaan tidak berhak apapun berupa keharusan atas para pekerja itu. Kerana seorang pekerja dimungkinkan akan bekerja keras namun tidak berhasil mendapatkan sejumlah yang dibebankan atas dirinya oleh pengerah jasa, dan dimungkinkan pula akan mendapatkan jumlah yang sedikit selamanya. Maka adalah itu terdapat faktor kezaliman. Orang tengah ni kira apa dia nak duit lah. Kamu kerja ke tak kerja ke, ada kerja tak kerja ke, kamu kena bayar. Tak boleh. Kalau dia tak bayar pun dia tak berdosa. Orang yang minta tu yang berdosa tadi. Sedangkan para hamba adalah hamba milik orang lain. Tiada lain para budak itu dengan segala apa yang dihasilkan oleh tangannya adalah miliknya. Segala hasil hamba tadi adalah milik tuan dia. Dia tu sendiri, tubuh dia tu adalah milik tuan dia.
Jadi segala harta yang dia miliki adalah juga milik tuannya. Jadi budak milik Abu Bakar ini, hamba milik Abu Bakar ini beri kesempatan untuk bekerja di luar dengan keharusan, kemestian menyerahkan sebahagian hasilnya dengan jumlah tertentu setiap hari. Itulah dia. Pada satu hari maka berlakulah apa yang kita baca tadi, ya kan? Maksudnya dia bagi dekat Abu Bakar hasil dia kerja, upah dia kerja atau macam hiliang tu. Jadi maknanya upah jasa perdukunan adalah haram hukumnya. Haram. Jadi tu bomo. Hari upah dia tu bomo kan. Tak kira lah bomo di raja ke, bomo apa ke. Nama kata bomo ni haram dia tu. Baik dukun itu profesional atau tidak profesional. Maksud dia pakar ke tak pakar ke, kan? Maksud dia pakai jin break ke jin apa ke. Itulah dia. Kerana Nabi SAW melarang adanya upah atas jasa perdukunan. Ya. Itulah dia. Melainkan ruqyah. Ruqyah dengan ayat Al-Quran, dengan doa daripada hadis. Ya, orang bagi kita ambil. Tanpa kita minta dan kita menetapkan harga. Dia seronok, dia lega dengan sebab kita ruqyah, kita baca sekali ya. Tiup dekat dia. Lega. Kan? Macam orang cubit buang. Kikih buang. Sihat. Dia seronok. Dia bagi kat kita satu kereta, satu kunci kereta, ambil kunci dan kereta sekali. Ambil terus. Dan gerak sekali. Esok kita pergi kerja tukar nama. Seronok dia, kita pun seronok juga, sama-sama seronok. Boleh? Tak apa? Itulah dia. Orang bagi kita ambil. Macam Nabi SAW kan dengan sahabat. Jadi kita dah baca apa Abu Bakar tadi dia buat kan, dia masukkan apa nama tangan jari dalam mulut dia, dia jolok kongkong ni, muntah habis apa dalam perut dia. Kan? Dengan tujuan agar perutnya tidak terisi dengan sesuatu yang haram lah. Dan harta ini haram. Harta perdukunan tu, walaupun kawan tu dia tak tipu pun haram juga. Dia dah tipu. Dia tipu orang tu macam hidayah tu kan. Kalau tak tipu pun haram juga. Kerana pengganti dari yang haram. Itulah dia. Dia haram. Nabi SAW bersabda, Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamanahu. Allah ni bila Allah haramkan sesuatu, Allah haramkan juga dia punya harga dia. Haram makan ulang sawah. Boleh tak jual ulang sawah? Tak boleh. Termelainkan dia jual kulit ulang sawah tak apa. Kulit. Membuat kasut. Jual babi. Kan dia tembak babi pun. Mati babi tu. Dia pun telefon satu tokek. Angkat ini babi tunggal. Babi hutan. Berapa bayar? Alah berapa kasihlah. Haram. You kasih sama saya satu putih peluru cukup lah. Ganti saya punya peluru yang sudah tembak tadi. Haram. Bila Allah haramkan babi itu kita makan, maka haramlah harganya. Dia orang kita kan, dia tahu kita makan, tapi dia makan, dia jual kat dia mau. Dapat 300 hari tu. Duit haram 300. Duit tu bagi kat orang lain. Duit bagi kat orang lain. Duit tu sebenarnya duit tu tak. Duit tu kertas tu tak haram. Kan? Tapi kita tak diguna untuk dia makan. Bagi ya kat orang tak apa. Orang dapat pula jangan dia tanya ambil duit haram kat lain. Hang merumpah ke mana ni? Dia boleh pakai kita buat kita tahu sudah. Ada satu cerita lah. Orang ni kan, betul cerita macam mana? Dia apa nama budak ni dia kenal dia Kadi. Kadi satu jabatan kerajaan lah. Betul jabatan apa? Yang kawan ni ada pangkat juga lah. Ketika nombor ekor. Kan? Dapat nombor ekor banyak waktu lah. Dia bagi kat budak ni 300. Baik 300. Itulah dia. Jadi dekat dia haram dia makan.
Tapi perbuatan dia tadi dah haram dah. Perbuatan tentu haram. Dan makan duit haram yang kedua. Kalau dia tak makan dari ke orang pun, dia buat kerja haram juga. Tikam 2 ekor. Kan? Hutang tu memang satu kemestian. Ha? Hutangkan semua tu Aha. adalah satu kemestian. Maknanya Abu Bakar radhiyallahu anhu dia tak mau dia bila dia tahu benda tu, dah kau tu beritahu dekat dia duit haram ni. Duit kuih dukun, dia tak mau benda tu dalam badan dia, maka dia hutangkan. Dia tak nak campur benda haram yang perut dia tadi lah. Tapi kalau kita dah termakan apa buat mana? Dah sedawa 3 kali dah. Alhamdulillah. Nak buat macam mana? Dah termakan kan. Tapi nak cerita kata Abu Bakar ni kan, orang yang sangat marah lah. Itulah dia. Dia dengar kau tu kata haram. Tapi kalau kau tu tak beritahu, kan, dia pun tak nak masalah apa. Dia tak tanya pun. Kau tu dia sebab dia suruh tu buat bekerja kan, dapat dia. Yang penting kau bayar kat aku kerja gaji tu, sebahagian tu yang kau dah janji aku. Dia tak tanya pun, dari mana dapat? Dari mana dapat? Dia tak tanya. Sebab tu tak disyariatkan kita ni bila orang bagi kita duit puas, dia tak tanya. Duit, kertas, nilai, ambil lah. Dia kata ni hasil rupakan. Hasil rupakan. Tak mau. Kan? Tapi kita tak tahu, tak ambil. Itulah dia. Tiba-tiba kita pun kena tangkap sekali. Tangkap kita tidak mesti buat tangkap dia. Guna-guna duit hasil rupakan. Mana saya tahu. Ambil ya kereta ni. Kan? Dia mana tahu dia terlebih banyak kereta kat saya. Saya ingat dia orang kaya. Dia kata dia jual tanah pak dia. Duit banyak. Lebuh raya, tanah dia lebuh raya. Dapat 63 juta. Alah sekat kereta Proton BLM ni berapa sangat? Saya bukan tahu. Jadi ambil ya. Saya tak mahu benda haram ni. Saya tak mahu ambil ya. Pasal kita dah tahu. Tapi awak kena masuk dalam juga. Kita kena masuk dalam kalau betul-betul. Tahu no. Kalau kita tak tahu boleh ambil kita dia tak masuk dalam pun. Tanya Dia masuk juga. Masuk Untuk saksi ya. masuk sahih lah pun. Sebab kita tak buat kerja tu. Dia beri hadiah kat kita semua. Rupanya hasil rumpakan. Kita pun tak tahu. Satu tak ada. Ha? Cuma dia kena bagi statement untuk saksi ya, saksi. Tu. Dia tak salah orang kan. Orang bagi kita resam kita. Kan? Orang memberi kita merasa. Itulah dia. Baik. Tapi Abu Bakar ni dia orang suruh. Dia jaga. Tu pun dia tak tanya. Kawan tu tak tahu dah pergi main mana. Kan? Mana tahu. Ni aku jadi dukun dulu. Atau hari aku main 2 ekor itu. Tak mau. Itulah dia. Baik. Dia kata upah atas perbuatan haram adalah haram lah. Contoh hal seperti itu adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang dengan menyewakan tokonya, toko di kedai, untuk para pencukur rambut yang melakukan pencukuran jenggot. Macam di mana di apa? Di Mekah tu, apa nama? Lepas kita sa'i tu. Lepas kita sa'i kan, kita bayar kalau berapa rial? 5 rial, 10 rial. 10 rial. 20 rial tu. 20 rial. Kan, kita kata cukur, dia faham lah bahasa Melayu. Ataupun orang ajar kita lah cakap Musa ni pakai pisau cukur dia pun cukur pada kita. Ni sekali. No. Harap. Dia tak mahu. Apa pasal? Dia suruh cukur janggut kan. Kasih cicil sama orang ni. Bila nampak macam bola sepak. Bola. Bola dah bulat dah. Rambut bergerak, janggut bergerak, jadi bola. Suruh cukur sekali janggut. No, haram. Dia kata. Inilah dia. Saya kata tadi. Sebab apa? Sebab ada hadis yang Nabi SAW larang. Nabi kita wa'ful duha wa qassus syawarib, simpanlah janggut dan potonglah misai.
Jadi simpan tu maknanya perintah. Kan? Perintah. Jadi kena buat lah. Sebab tu kalau kita tengok mazhab yang empat ni maknanya ulama-ulama tu punya yang terdahulu tu kata cukup nyebut haram. Mereka belakang-belakang ni yang kata makruh. Makruh tu makruh. Boleh lah makruh kan. Dia kata sunat. Paling kurang hukum dia makruh. Cukup nyebut. Paling kurang. Jadi begitu. Sebab tu kita tengok sebagian tu imam kan Jumaat licin tapi bola sepak. Kalau tak licin lah, dagu dia tu berkilat, kena lampu di pula kan, bersilau-silau kan, dagu dia cukup janggut. Sebenarnya Nabi suruh kita simpan janggut. Dan tu lah saya kata dia kawan. Kan kita pergi ingat kalau kita cetrah nanti bila nak pergi umrah ni kata kasih cukup sekali. Cukup. Oh, haram dia kata. Sebab Nabi larang kan. Itu cerita dia. Baik. Kalau trim dia buat dari ya. Apa dia tak mau. Cuba. Gitulah dia. Jadi berlakulah kekhilafan. Sebagiannya kata kan malahnya dekat trim sikit tu boleh kan. Khilaf tapi yang beratnya cukup tu lah, cukup. Kerana dia kata orang lain, dia kata upah jasa kerja seperti itu adalah haram hukumnya dan tidak halal bagi pemilik toko itu, toko kedai. Kerana orang lain menyewa darinya untuk melakukan perbuatan yang haram hukumnya. Contoh lainnya adalah penyewaan kantor. Ini pejabat lah. Pejabat bank, bangunan di pusat-pusat perdagangan. Penyewaan kantor bank adalah haram hukumnya. Haram. Tak bagi sewa pun dosa je. Orang nak buat bank kan, dia bagi sewa dosa. Contoh bank Islam lah. Kan? Kerana transaksi yang dilakukan oleh bank seluruhnya atau sebahagiannya adalah haram hukumnya. Riba. Jika ada bank dengan transaksi yang halal hukumnya, maka ini bertentangan dengan asalnya yang kerananya didirikan sebuah bank. Orang buat bank tu mana untung. Mana ada orang buat bank nak rugi. Ya. Asal atau dasar pendirian semua bank adalah untuk kegiatan ribawi. Itu asalnya. Sebab tu mana ada ulama yang recommend dengan bank apa? Bank Rajahi Bank. Mana ada ulama yang recommend? Tak ada. Bunyi kata bank ni ada unsur tu. Ya. Jika seseorang menyewakan rumahnya atau kedainya untuk bank, maka dia telah bertransaksi ribawi. Uang sewanya haram hukumnya. Dan tidak halal bagi pemilik rumah atau toko itulah. Demikian juga orang yang mengupah orang lain untuk menjualkan majalah-majalah porno, majalah-majalah yang memuatkan pemikiran-pemikiran busuk yang bertentangan dengan syariat, tidak diperbolehkan menyewakan toko-toko, kedai-kedai kepada orang yang menjual majalah-majalah ni. Kerana firman Allah Taala dalam surah Al-Maidah ayat 2, kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah kata janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Tapi dalam kebaikan Allah suruh kita menolonglah. Kemudian kata Syekh, menyewakan toko-toko atau kedai-kedai kepada mereka adalah pertolongan bagi mereka. Memberi galakan kepada mereka. Nabi SAW bersabda, Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamanahu. Sebenarnya Allah bila Allah haramkan sesuatu, Allah haramkan juga dia punya upah dia, harga dia. Juga ya. Bekerja di bank macam sama je. Itu kerja yang syubhat. Dia tak kena kira interest semua, dia tak kena kira. Sebab dia yang pandai kira, dia belajar abad tu. Dia bank. Melainkan bank Islam sepenuhnya. Kalau bank Islam sepenuhnya tu tak apa lah. Bank yang ada unsur ribawi ni kan.
Berhenti. Saya ada kawan saya, ada 2 orang saya support kawan. Dia berhenti. Seorang tu muda dia berhenti. Dia tekat. Kan? Dia berhenti. Dia khani bank. Lepas dia berhenti dia jadi bawa van sekolah. Dia bawa van sekolah. Ha? Bunyi macam bank juga kan, tapi van. Van sekolah. Dia kerja dengan bank-bank berhenti. Tapi abang dia tak berhenti sebab abang dia pakar besar, abang dia manager besar, tak berhenti lah. Dia tu kali biasa kan berhenti. Kan? Tapi dia berhenti, dia rasa lega, dia rasa lapar. Seorang lagi pun, kan? Gaji RM78,000 sebulan. Berhenti juga. Kan? Tapi dia tak dekat-dekat pencen ada berhenti tu. Dia berhenti juga lah. Dia tengok kawan dia habis mati tu. Ramai dah mati kawan dia kan. Tak ada tobat. Dia kata lepas ni kalau aku mati macam mana dia kata ni kan. Dalam tobat mati kerja bank. Ya? Menantu saya sempat berhenti. Sempat? Menantu saya pun berhenti. Dia kerja bayar raya. Berhenti dah? Masa tu gaji dah RM8,000. Betul lah. Berhenti dah Alhamdulillah. Dia kena tekad kena. Dia dah. Kan? Doa kepada Allah Ta'ala kita berazam. Allah tolong. Bila dia berhenti dia dapat rezeki lagi murah. Kan? Hidup dia tenang. Dia boleh pergi sembahyang masjid 5 waktu. Kan? Lepas tu dia lah. Maknanya kehidupan itu lebih baik daripada sebelumnya. So, kalau kita family kita nasihat lah cari kerja lain lah. Dia berkata nak macam mana kerja payah sekarang gini-gini insyaAllah. Kan? Doa kepada Allah, Allah akan buka jalan. Allah kata walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami akan tunjukkan kepada jalan kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah bersama dengan orang yang berbuat kebaikan. Terjalan insya-Allah. Bumi Tuhan ni luas. Rezeki ni Allah Ta'ala punya, bukan kita yang buat rezeki. Ya. Itulah dia. Ulat dalam batu boleh makan, apa kata? Kalau ada ulat dalam batu, maksudnya tak ada ulat dalam batu, tapi rezeki itu lagi tak mati, dia tak ada rezeki kita. Itulah dia. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan betapa tinggi sifat wara' Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia sangat layak dengan sifat itu kerana dirinya adalah khalifah pertama di tengah-tengah umat ini setelah Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ungkapan golongan ahlu sunnah wal jamaah bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sebaik-baik umat ini kerana dirinya adalah khalifah pertama. Ya, jelaslah dia adalah orang yang terbaik di kalangan umat ini, bahkan orang terbaik selepas para Nabi. Sebab umat dia adalah umat yang terbaik. Umat Nabi SAW adalah umat yang terbaik daripada segala umat. Dan yang terbaik daripada umatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Allah ni bagi pilih sekadar dah masuk ke dalam pintu syurga, aku masuk. Masuk aku mana-mana pun. Ya, ketika Nabi kata ada cerita tentang apa namanya pintu syurga yang 8 tu, kata Abu Bakar, ada tak orang yang akan dipanggil masuk? 88 pintu. Nabi kata aku harap kamu lah orangnya. Ya, itulah dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Juga kerana Rasulullah SAW telah berkhutbah di hadapan orang ramai ketika baginda sakit dan bersabda, innahu laysa minan nasi ahadun, sesungguhnya tidak ada seorang pun di kalangan manusia ini amanna alayya fi nafsihi wa malihi min Abi Bakr. Ya, orang yang paling banyak beriman kepadaku dengan jiwanya dan hartanya daripada Abu Bakar. Thumma qala, kula Nabi kata, walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, jika diperbolehkan bagi aku untuk mengambil kekasih daripada kalangan umatku, lattakhadtu Abu Bakr, nescaya aku akan jadikan Abu Bakar itu sebagai khalil, kekasihku. Walakin khullatul Islam afdalu, akan tetapi
persaudaraan Islam, kasih sayang dalam Islam itu lebih afdal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Bakar As-Siddiq, yang dia tu yang terbaik. Allah nak bagi dia jadi yang terbaik. Umar pernah terlintas dalam hati dia nak challenge Abu Bakar. Hari ni dia ambil harta dia banyak-banyak, dia pergi letak depan hadithah ni, aku nak lawan Abu Bakar. Aku rasa Abu Bakar tak boleh lawan aku dah. Dia ambil separuh daripada harta dia, pergi letak depan Rasulullah. Ini harta aku untuk Islam, untuk Allah dan Rasulnya. Nabi kita apa tinggal setengah lagi dah, ada separuh lagi. Datang Abu Bakar, dia buat harta dia. Rasulullah ada banyak orang lagi, ada Allah dan Rasul saja. Yang tinggal lagi hanya Allah dan Rasulnya saja. Maknanya satu sen dalam Allah. Habis dia angkut pada depan Nabi SAW. Oh, itulah dia. Umar kata, lepas ni aku tak challenge Abu Bakar. Aku takkan challenge ahli Ahmad ni. Memang tak boleh. Allahu wa rasuluhu illa Abu Bakr. Allah dan Rasulnya tak mau melainkan hanya Abu Bakar. Nombor satu di kalangan umatnya. Itulah dia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran Thaniya Thnaini idh huma fil ghar. Surah apa tengok ya? Kita tengok Quran sekali lah. Kita tengok Quran ni malam ni. Surah Taubah. Surah Taubah ayat 40. Allah cerita tentang Abu Bakar. Bukan boleh dah. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Maksudnya dalam syaitan rajim, kalau kamu tidak menolongnya Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Allah telah pun menolong dia. Bila? Iaitu ketika kaum kafir di Mekah mengeluarkannya daripada negerinya. Dia kejar, daripada tangkap, daripada bunuh dia. Sedang ia salah seorang dari 2 orang. Maknanya 2 orang sahabat. Siapa dia? Mana 2 orang lain dah? Abu Bakar ya. Yang keduanya Allah sebut Abu Bakar dalam Quran, tapi tak sebut nama. Tapi ada sahabat juga yang disebut nama dalam Quran. Zaid. Cikgu Zaid tak payah malam ni tidak ada tahu. Itulah dia. Jadi ni nama ni tak sebut. Tapi tak sebut pun semua orang tahu. Tak ada orang lain dah. Mana ada orang lain dah? Semasa mereka berlindung di dalam gua, mereka ni sebenarnya berdua lah. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, siapa dia? Rasulullah SAW kata dekat sahabat dia, janganlah kau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan semangat tenang dan tenteram kepada Nabi Muhammad SAW dan menguatkannya dengan bantuan tentera yang kamu tidak melihatnya. Allah katakan bala tentera daripada malaikat, kita tak nampak pun. Jadi sebagai apa? Sebagai ketenangan, ketenteraman. Dan Allah menjadikan seruan syirik orang-orang kafir terkebawah, kalah dengan sehina-hinanya. Itulah dia kedudukan kekufuran itu. Dan kalimah Allah yang Islam ialah yang tertinggi selama-lamanya.
Kerana Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Sebab tu bila dah tak ada Islam dah di atas muka bumi ni, bila dah tak ada kalimah Allah disebut atas muka bumi ni, maka apa perlu lagi alam ni? Allah tidak lagi diibadahi, yang adanya hanya orang kafir. Maka Allah datangkan kehancuran alam ni. Kiamatlah. Sebab orang beriman semua dah dicabut daripada merah. Seorang pun tak tinggal. Ada sebesar zarah iman pun cabut juga. Mati habis. Tinggal orang kafir semua ada muka bumi. Last ni. Kan? Jadi memang dunia ni untuk orang kafir pun, tapi bukan untuk selama-lamanya. Ya? Semua akan berpindah alam lah. Alam ni akan dihancurkan, bumi ni akan dihancurkan, maka akan datang bumi yang baru. Mula Allah cipta bumi yang baru itu. Itulah dia. Bumi ni diubah jadi roti. Khubzah. Roti tadi dimakan. Itulah dia. Jadi ini maksudnya ayat Quran yang cerita tentang Abu Bakar dalam surah At-Taubah ayat 40 tadi lah. Baik, seterusnya tak masuk ya lah. Surah ini rahimahullah, nas-nas ataupun dalil-dalil ataupun bukti-bukti berkenaan dengan hal-hal ini sangat banyak dan mutawatir. Mutawatir ni apa dia? Mutawatir ni maksudnya mustahil mereka akan berkumpul bersatu untuk mengadakan kedustaan. Kerana ramai sangat yang cerita benda tu. Mustahil yang 20-30 orang tu dia pun berbohong dalam cerita yang sama. Mustahil. Itu dia panggil mutawatir. Ya? Setiap lapisan sanad tu mutawatir. Sampailah kepada penulis kitab sunnah tu. Hingga Amirul Mukminin, Amirul Mukminin ketua orang-orang beriman lah, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yang berkata dengan jujur, seimbang dan adil, pernah berkata di atas mimbar ketika di Kufah. Ali ni bila dia perintah, dia jadikan pusat pemerintahan dia di Kufah, di Iraq. Nah, dia tak duduk di Madinah, dia pergi ke Kufah. Sebab di Kufah dia penyokong dia ramai. Duduk di sana, di Iraq. Pusat pemerintahan di sana. Dan perkataan itu telah mutawatir. Banyak sangat orang riwayat bahawa benar-benar datang darinya sebagai berikut. Kata Ali, ya, sebaik-baik umat ini setelah Nabi-Nya SAW adalah Abu Bakar, kemudian disusul oleh Umar. Demikian ungkapan Ali radhiyallahu anhu. Dia juga berkata, aku tidak akan mendatangi orang yang mengutamakan diriku di atas Abu Bakar dan Umar, melainkan hukum cambuk dia sebanyak yang diterima oleh orang yang mengadakan cerita bohong. Ya, itulah dia. Dia akan sebab orang tadi, kalau orang tu kata dia lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Jadi pok Syiah ni memang kena cambuk Syiah lah. Kalau Ali ada kan. Itulah dia. Yakni sama dengan hukuman cambuk atas orang yang menuduh orang lain telah melakukan zina tanpa saksi cukup 80 rotan, dan atas orang yang berbuat dusta. Demikianlah sikap tawadhu Ali radhiyallahu anhu dalam kebenaran dan kata-kata yang jujur. Dalam hadis ini juga terdapat penolakan atas golongan Rafidah. Rafidah ni Syiah. Syiah Rafidah. Apa makna Rafidah? Rafidah ni yang menolak. Yang menolak, kan? Ali Zainal Abidin. Dia suruh dia kutuk Abu Bakar Muhammad. Dia kata mana boleh kutuk mereka dua ni. Jadi bila dia tak mau kutuk, maka apa-apa Syiah pun tolak dia. Bila dia tak mau, dia pun tolak dia. Itu yang dia dikenal sebagai Syiah Rafidah tu. Di mana dia mah? Iran tu lah. Syiah Rafidah, Imamiyah tu. Sampai hari ni turunan dia baru. Mazhab dia baru sampai hari ni duk ada. Syiah Rafidah, ataupun dikenal sebagai Syiah Imamiyah ataupun Ithna Asyariyah, sama Iran tu. Ya, itulah dia.
Jadi hadis juga terdapat penolakan atas golongan Rafidhah, iaitu orang yang mengutamakan Ali atas Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Bahkan sebagian yang lain mengutamakan Ali atas Rasulullah SAW. Oh, Syiah ulat ni. Syiah melampau ni, dia berkata Ali ni sepatutnya wahyu tu mari kat Ali. Dan Syiah Imamiyah ni, mereka ni mereka tak percaya Al-Quran kita, tapi mereka guna sementara ada. Mereka ada satu mushaf mereka yang tak sampai lagi, masih berada di tangan Al-Mahdi. Yang mereka sangka tu lah, yang mereka sangka tu Al-Mahdi tu akan mengikut Sirdak tu kan. Sirdak ni satu lubang, satu gua, bukan ada lubang di mana pun. Dia kata Mahdi ni dia akan sampai di situ, dia akan bawa mushaf Fatimah tu lah. Mushaf tu mushaf duduk kat Fatimah yang diwarisi oleh Al-Mahdi tu, akan disampaikan kepada orang Syiah nanti lah tu. Itu Khuza'balat, cerita karut dia lah. Dan sepatutnya ada satu surah lagi, ya kan, yang disembunyikan oleh Jibril, kan Jibril tak cerita. Iaitu surah, dia panggil surah Al-Wilayah, surah kepimpinan Ali. Itu tak ada kena mushaf kita. Tapi dia berkata dah sementara tak ada, tak sampai lagi, kita guna dulu mushaf Ahli Sunnah wal Jamaah ni. Sunni ni, mushaf Sunni ni. Kan? Walaupun surah tu tak cukup. Dia berkata, mana? Mereka yang kufur terhadap Quran tu macam mana hukum dia? Sebab tu para ulama mengkufurkan ulama-ulama dia. Ada pun orang awam ni tak lah, orang awam tak tahu lah. Tapi orang alim di kalangan mereka dihukum kafir lah oleh Ahli Sunnah wal Jamaah ni, Syiah. Tapi kita ikut Syiah, kadang-kadang masyarakat kita pun tak sedang tapi ikut Syiah. Bila tu Maulid Rasul tu, Maulid Rasul tu Syiah kan? Syiah seronok kita nak ikut dia apa? Syiah zaman bila? Zaman kerajaan Fatimiyah. Zaman kerajaan Fatimiyah, mereka yang reka Maulid Rasul ni. Lepas tu lah diikut oleh umat Islam seluruh dunia. Bahkan yang pelopor dia Syiah. Jadi dia sebenarnya yang itulah dia. Dia ikut Syiah secara tak sedar. Sebab tu Syiah dia bangga. Tengok Ahli Sunnah tengok ikut kita lah. Kita yang buat, kita yang mula buat Maulid Rasul ni. Ahli Sunnah ikut kita, bukan kita ikut Ahli Sunnah. Tapi benda ni dia tak war-warkan lah. Hari Ashura, Hari Ashura ni 10 Muharram tu lah. Maknanya ya, mereka ingat hari Karbala tu lah. Tapi asal Ashura tu maknanya sehari kan apa nama Nabi SAW berpuasa, kan, kenapa itulah dia, kan, disebut orang Yahudi ni puasa itu ada maknanya Nabi Musa selamat dari Firaun. Nabi kata kami lagi utama puasa daripada mereka lah, kan. Tapi Nabi tak mau nak sama dengan Yahudi. Nabi nak juga khilaf dengan Yahudi, kita lepas kita puasa 9, jadi 9 dan 10 lah. Adapun kenangan 10 Muharram tu itu maknanya dia Syiah, bagi Syiah lah, dia mengenang dari peristiwa pembunuhan terhadap Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu dan keluarga dia lah. Sebab tu mulai 10 hari Muharram ni kan, dia menangis-nangis, apa nama, hari kesedihan. 10 Muharram ni hari kesedihan bagi pokok Syiah ni. Kenapa? Kerana mereka menyesali tok nenek mereka yang tidak membantu Husain tadi. Dan mereka maafkan tok nenek mereka, panggil Husain mai di Baghdad, di Iraq, Kufah tu kan. Tapi mereka tak defend dia. Dia dan keluarga dia berperang lawan tentera Yazid. Tapi orang yang di Kufah tadi kan, apa di Iraq, dan mereka tak bantu. Jadi maka generasi lepas tu mereka menangis dia. Mereka menyesali perbuatan tu nenek mereka yang tak membantu tu kan.
Jadi itulah dia kata pokok Syiah ni pada penyokong Ali juga tu yang dia buat pukul-pukul badan, kan, hirih-hirih, keluar darah dan sebagainya. Dan kenapa? Kerana dia pun nak mengenang balik hari kesakitan Al-Husain bin Ali itulah contohnya. Inilah dia Syiah ni. Jadi kita kena tahu juga lah apa kerja buat pokok Syiah ni kan. Yang kadang-kadang kita pergi ikut dia, kita pun tak sedar. Kan? Di antara perbuatan Syiah tu dia menyambut Maulid Rasul tu lah. Syiah Fatimiyah yang pelopor dia. Sunnah tu sunnah dia lah. Bukan sunnah Nabi SAW, bukan sunnah Abu Bakar dan Umar. Sunnah Syiah Fatimiyah yang kebanyakan orang kita dia tak tahu. Bila dia baca, dia tahu lah. Okey, seterusnya. Tengok dia kata di sini. Dia kata bahkan sebahagian yang lain mengutamakan Ali atas Rasulullah SAW. Syiah ni dengan mengatakan Ali lebih utama daripada Muhammad SAW dan lebih berhak untuk mengemban risalah itu. Akan tetapi Jibril mengkhianati amanah dan menarik risalah daripada Ali kepada Muhammad. Sebab tu Syiah ni bila lepas sembahyang, dia pun bukan bagi salam, dia bertepuk bawah tu kan. Laknat atas Jibril, laknat ke atas dua berhala Quraisy. Siapa dua berhala Quraisy itu? Abu Bakar dan Umar. Ini bukan cerita rekod dalam mazhab agama ni macam tu lah. Yang boleh bersembayangan. Bahkan dia pun bila hari dia buat hari apa nama, contohnya hari Asyura tu kan dia buat kek kan, sampai dia pun menyanyi Abu Bakar fitnah, Umar fitnah, Abu Bakar dan neraka, Umar dan neraka. Dia tengok dalam YouTube tu kan. Itulah dia. Ada seorang tak apa nama, dia tak tahu mana lagi, dia ni muda lagi. Apa nama dia? Al-Habib. Syiah nama dia apa sebelum tu, dia tu belakang dia tulis Al-Habib. Dia mengintih suruh. Dia setiap kali dah mula ceramah dia akan maki sahabat. Apa nama dia? Tokoh Syiah tu, nama dia? Belakang dia tu dia tulis Al-Habib. Tak ingat nama dia apa dia? Itulah dia. Jadi orang macam tu kita ingat apa nama dia, tapi kita tahu Yasir. Kalau buka YouTube tulis YouTube Yasir Al-Habib Syiah, keluar dia. Sebelum dia mulakan ceramah-ceramah dia akan kutuk Allah habis. Dia laknat Abu Bakar, Umar, sahabat Nabi semua dia laknat habis, baru dia start ceramah. Yasir Al-Khabith Al-Habib tu kan, Yasir Al-Khabith lah, bukan Al-Habib. Memang jahanam dia ni Syiah. Itulah dia. Kemudian dia kata tidak diragukan bahawa mereka ini berada dalam kesesatan yang nyata. Puak Syiah ni, na'udzubillah. Kita memohon petunjuk untuk kita dan untuk mereka lah, supaya Allah bagi petunjuk kepada mereka. Walhasil Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah satu dari para ahli warak dan zuhud, serta jauh daripada hal-hal yang syubhat radhiyallahu anhu wa ardhah. Oleh sebab itu sampai-sampai ia memuntahkan semua apa yang ada dalam perutnya setelah dia memakannya, sehingga perutnya tidak pernah makan apapun yang berasal daripada sesuatu yang haram atau daripada jalan syubhat. Dia jaga semua Abu Bakar ni radhiyallahu anhu. Itulah dia. Kemudian hadis yang ke-489, wa an Nafi', daripada Nafi' ni adalah maula, bekas hamba Abdullah bin Umar lah radhiyallahu anhu. وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4,000
وفرض لابنه 3500 فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته فقال إنما هاجر به أبوه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. Jadi Umar kata Nafi' radhiyallahu rahimahullah, ada Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, dia ni bagi belanja, dia tetapkan perbelanjaan bagi orang-orang muhajirin yang pertama. Al-muhajirin al-awwal ini ahli Badar. Dia tetapkan bagi mereka 4,000 dia beritahu Allah dirham ke dinar. Dia tak beritahu berapa, tapi 4,000 orang seorang. Gaji 4,000 okey ya bagi orang keluar daripada skop kemiskinan lah. Miskin bandar ni gaji 3,000 bawah kan. Ni 4,000 ni kira tak miskin lah. Jadi Umar dia bagi perbelanjaan kepada muhajirin. Daripada mana perbelanjaan tersebut? Daripada Baitul Mal lah. Itu fungsi Baitul Mal. Banyak 4,000 ni. Banyak tengok 4,000 setiap orang yang muhajirin yang pertama tu kan. Tapi dekat anak dia Abdullah bin Umar dia 3,500. Dia pun tanya, anak perempuan lain tanya, anak dia tak tanya pun. Anak yang taat, yang soleh tak kisah pun, pak dia punya Nabi ya. 3,500 kurang 500. Kita lagi kerja macam dekat pak kita kan, orang lain semua gaji 4,000, kita 3,500. Muncung lah engkau masak. Aku anak dia 3,000 setengah, dia pun kerja dapat 4,000, kerja sama orang. Dia kata siapa bagi korang dekat dia? Pokok muhajirin ditanya, dia kata dia daripada muhajirin. Siapa bagi korang? Kata Umar, hanya sahaja dia berhijrah, bapak dia yang bawa dia. Pak dia yang bawa dia hijrah, bukan dia hijrah sendiri-sendiri. Itu jawapan Umar. Umar dia detail. Tak, masa dia jadi khalifah ni, masa dia jadi khalifah ni Umar ni, dia pun nego dia. Dia pergi beli unta murah-murah, dia pergi pasar, dia jual dalam haski, untung. Jadi Umar ni balik-balik tengok ada Umar ada unta. Dia kata unta siapa? Dia berkata unta Ibnu Umar. Dia kata Ibnu Amirul Mukminin. Anak khalifah ada unta orang. Dia kata leka. Panggil Abdullah mari sini. Panggil Abdullah mari ya. Dia kata ya Abdullah, min aina هذا الإبل بمعنى unta. Dia kata ya abati, innahu min khalisi mali utajiru bihi kama yutajiru bihi al-muslimun. Dia kata ayah ni harta ni unta ni daripada duit saya betul-betul ni. Memang duit saya titik peluh saya ni. Saya berniaga sebagaimana orang-orang Islam berniaga. Orang Islam yang lain berniaga. Dia kata ya Abdullah, khudh hadhihi an-naqah fabi'ha. Dia kata ambil unta ni, jual unta ni, fakhudh ra'sa malika faqat. Ambil modal engkau saja. Yang lebih rudda al-baqi ila baitil mal al-muslimin. Yang baki kamu bagi balik ke Baitul Mal. Anak tak bantah. Dia buat apa yang ada saya dah suruh dia buat. Cerita mana anak dia tu? Kata 3,500 unta pula. Hak dia menega tak boleh menega. Puan dia tak boleh dia menega. Kena buat kerja lain. Tak mau anak dia jadi
Umar dia detail tu macam tu. Khalifah. Kita dah jadi menteri kan? Kita tak kaya, tapi hak diri kena tu lah bersayap lah. Kaya. Tu dia naik turun mahkamah tak habis tu. Dia cari pasal apa tu? Dia. Jadi itu dia sebelum kita pergi kepada syarah hadis, saya mesti datangkan hadis-hadis dulu. Hadis yang ke-490. وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال هذا من عطية بن عروة السعدي الصحابي سواء صحابة النبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. Nabi kata, tidak akan sampailah seseorang hamba itu ke darjat orang yang bertakwa sehingga dia tinggalkan sesuatu yang harus, yang tak mengapa. Hari boleh buat, tak apa. Harus kan? Harus. Kenapa? Kerana berhati-hati takut terkena benda yang baksud, benda yang ada masalah, benda dosa atau benda syubhat. Jadi mana yang hamba ni yang betul-betul bertakwa ni, dia cukup jaga, takut terkena perkara syubhat. Itulah dia. Kan? Jadi maknanya kita kena doa lah, minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah kurniakan kepada kita ni mana terang hati tu terang. Nampak benda tu benda syubhat tiga. Jadi dah kena dah semua tadi kan, baru tak boleh. Benda ni boleh ke tak boleh? Dah buat lama dah, baru terfikir nak tanya, boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Dah buat, dah pun. Itulah dia. Jadi syarah hadis ni dan Syekh Ibn rahimahullah ta'ala, dia kata penyusun rahimahullah ni Imam Nawawi dalam bab wara' dan meninggalkan syubhat ni, kan? Dia nukilkan hadis Nafi' daripada Abdullah bin Umar, kan? Daripada Ibn Umar, Abdullah bin Umar lah, bahawa Amir Mukminin Umar Al-Khattab menetapkan penerimaan orang-orang Baitul Mal. Kita baca lah, kita baca ni. Dia hanya ulangan, skip je lah. Kisah Umar tadi, anak dia tak ada can nak dapat kelebihan. Bukan tekan anak dia, bini dia pun sama juga. Bini dia. Satu hari bini teringin nak makan manisan. Kan, halwa. Ya. Jadi orang tu ambil lah daripada bahagian Baitul Mal. Kan? Dia beli manisan. Umar beli rumah, tengok ada manisan dekat rumah dia. Dia kata, ambil mana ni? Beli. Dia kata, aina li samanul halwa fa ashriha. Dia kata, aku ambil mana duit beli halwa ni? Dia kata, ambil kat Baitul Mal. Qumi li Baitul Mal nuddiha. Bangun, hantar balik kat Baitul Mal. Kita kalau kata kat bini kita macam tu, macam mana? Dia angkat bantai, kain selimut semua, dia pukul balik bapak dia. Nak makan halwa betul ni. Khalifah apa gaji mentera. Jadi miskin, pakai cumpa camping rumah ni. Umar ni pakai kain tabung lah. Dia ambil kunci Baitul Maqdis tu, kan? Segala padri dia tengok, dia berkenal lah. Ni dia sebut dalam kitab dia, orang yang akan ambil kunci Baitul Maqdis ni. Pakaian dia macam tu. Tu macam krim. Sebab apa? Sebab dia tak heran dengan dunia ni. Umar tak heran dengan dunia. Musim kemarau, Tuhan uji dia musim kemarau. Allah uji zaman dia tu, kemarau panjang kan. Dia hanya makan roti kering cicah dengan minyak zaitun dia. Roti celup dengan minyak zaitun nak bagi lembut roti tadi. Menang. Sahabat tengok, Umar tak boleh makan sekali. Dia kata, ya Amir Mu'minin di rumah, innahu ta'amun khashinun, makanan tu keras sangat.
Tak boleh telan, perut saya tak boleh terima. Di rumah saya ada makanan yang lebih lembut daripada itu. Umar kata, hanya aku tak pandai ke nak buat masakan sedap. Kalau aku nak, aku buat lebih sedap daripada apa yang ada di rumah kamu. Tapi aku tinggalkan itu untuk hari yang mana hati jadi berbolak-balik kerana ketakutan tadi. Itu hari kiamat lah. Aku tinggal benda semua kerana untuk hari kiamat nanti. Takut, dia takut sungguh. Unta hilang dia cari sendiri. Unta kan dia punya zakat punya. Hak Baitul Mal hilang. Orang kira-kira tak cukup. Dia pergi cari sendiri. Tengah-tengah rembang, tengah-tengah panas terik. Sampai Osman duduk di rumah dia nampak ada bayang-bayang orang duduk jalan tengah panas. Mana ada orang keluar waktu tu? Tak 50 darjah Celsius pun. Mana ada orang keluar. Dia nampak orang jalan di waktu panas. Dia tengok, oh ni kocok. Tu pun tengok dalam rumah dia. Dah sampai dekat. Oh, dia kata ambil rumah pilih. Pasal apa keluar waktu ni? Dia kata Osman masuk rumah. Masuk balik rumah. Masuk balik. Dia kata unta zakat hilang. Aku takut Tuhan tanya aku. Osman kata ada hamba khadam-khadam kamu kan ada yang nak jaga Baitul Mal tu. Kenapa dia nak suruh? Tak suruh dia nak. Dia kata adakah yang lebih khadam daripada aku? Adakah orang yang lebih khadam daripada aku? Kata Umar. Menangis Osman kata, kamu ni buat bagi orang yang selepas kamu ni jadi susah. Mana orang yang selepas kamu nak kena tiru cara kamu. Laqad at'abta man jaa ba'daka atau alladhi yaji'u ba'daka. Kau telah penatkan orang yang akan datang selepasmu. Osman kata. Dan Osman dah selepasnya radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah dia. Jadi dia kata di sinilah, demikian seharusnya orang yang memiliki kewenangan kekuasaan dalam suatu perkara milik kaum muslimin hendaknya tidak pandang bulu. Bukan geng dia saja, jangan pandang bulu. Atau pilih kasih kepada kerabatnya juga, agar tidak mengutamakan orang kaya kerana kekayaannya, tidak juga orang fakir kerana kefakirannya. Akan tetapi hendaknya mendudukkan setiap orang pada kedudukannya masing-masing. Dan demikian inilah bahagian daripada wara' dan adil. Abdullah bin Umar dia tidak berkata, dia tak kata, ayah saya pun muhajir juga. Kalau dia nak, dia boleh kata, jika aku mau maka aku boleh tinggal di Mekah pun. Kalau saya nak, saya boleh ada di Mekah pun. Saya tak hijrah pun. Akan tetapi dia setuju dengan apa yang dibahagikan oleh ayahnya kepada dia. 3,500 kan? Sedangkan hadis yang kedua tu Nabi tidak akan sampai seorang itu derajat ketakwaan sehingga dia tinggalkan benda-benda yang harus ni. Kenapa? Kerana bimbang berlaku benda yang tak harus lah, benda haram tadi kan. Itulah dia benda syubhat tu. Dia kata ini berkenaan dengan adanya sesuatu yang mubah, yang seakan mubah ni harus boleh, yang seakan-akan mirip dengan sesuatu yang haram. Lalu sulit nak membezakan antara keduanya. Masyarakat 50-50 ni kan? Dia tinggal. Maka merupakan keyakinan dan ketakwaan yang sempurna adalah tinggalkan sesuatu yang halal itu kerana khawatir terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Tinggal. Itulah dia. Inilah sesuatu yang wajib. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahawa jika tidak jelas adanya sesuatu yang mubah, yang harus dengan sesuatu yang haram 50-50, maka wajib meninggalkan semuanya. Kerana meninggalkan sesuatu yang haram adalah wajib dan tidak akan menjadi sempurna melainkan dengan meninggalkan yang harus. Kena tinggallah. Ya. Ini air ni nampak buih macam ni kan. Tapi dia tak tulis itu pun. Tiger ke apa benda.
Gristok awak dia tak tulis pun, tapi nampak dia macam kan. Boleh ke? Boleh. Tinggal lah. Beli layak ni yang terang-terang. Coca-Cola lah, Pepsi lah. Kalau nak kan, air susu lagi terang. Itulah dia. Baik. Akan tetapi kita, jika terpaksa untuk memilih salah satu dari keduanya, maka dia harus berhati-hati ya, dalam hal ini, dan memilih apa yang paling dominan dalam persangkaannya. Yang lebih berhalal. Selanjutnya kita pastikan bahawa makanan orang lain menjadi tidak jelas bercampur dengan makanan miliknya sendiri. Akan tetapi dia terpaksa memerlukan makanan, maka hal demikian harus berhati-hati, mesti berhati-hati dan memakan makanan yang menurut persangkaannya yang paling dominan bahawa makanan itu adalah makanan miliknya, takut makan orang lain. Itulah dia maknanya hadis kita. Bab tu kita insyaAllah kita akan masuk bab yang ke-69, sunnah uzlah, sunnah menyendiri ketika rosaknya manusia dan zaman. Maksud itu teruklah, atau kerana takut fitnah dalam agamanya, tergelincir dalam sesuatu yang haram, syubhat atau selain atau lainnya. InsyaAllah kita akan masuk lagi lah. Itulah dia sebelum kita mengakhiri kelas kita ada permintaan. Permintaan Pak Ongku kita, dia nak pergi Mekah, dia nak berumrah, family dia pun insyaAllah, dia minta kita doakan untuk dia lah. Dan kita bertawassul lah dengan amalan soleh kita pada malam ini. Apa dia amalan soleh kita? Solat maghrib berjemaah, wirid, solat sunat, dan kita dalam majlis ilmu, majlis zikrullah ini kita bertawassul semoga Allah Ta'ala makbulkan kehendak dan keinginan kita dan dialah Pak Ongku kita kan. Kita doakan auzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, amin amin lah. Kita pernah ikut doa, tidak masalah apa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ya musahhil al-umur wa ya mujib ad-du'a, nas'aluka an tahfaz ha'ula'i ad-duyuf fi safarika ila baitika al-haram. اللهم يسر لهم كل خطوة وبارك لهم في كل لحظة وافتح لهم أبواب رحمتك ومغفرتك. اللهم تقبل عمرتهم وبلغهم مقاصدهم واغفر ذنوبهم وطهر قلوبهم وجدد أرواحهم. اللهم اجعل سفرهم سفر طاعة لا معصية، وسفر سلامة لا آفة، وسفر خير لا شر فيه. اللهم ألف بين قلوبهم وبارك في جماعتهم وارجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين فرحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang memudahkan segala urusan dan mengabulkan doa, kami memohon agar Engkau pelihara para tetamu ini dalam perjalanan mereka ke Baitullah. Memudahkan setiap langkah mereka, berkati setiap detik perjalanan mereka, bukankah pintu rahmat dan keampunan untuk mereka. Terimalah umrah mereka, sampaikanlah segala hajat mereka, ampunkan segala dosa mereka, sucikan hati mereka dan perbaharuilah jiwa mereka. Jadikanlah perjalanan ini perjalanan ketaatan, keselamatan dan kebaikan. Satukan hati-hati mereka, berkatilah kebersamaan mereka, dan pulangkanlah mereka kepada keluarga mereka dengan selamat, membawa ganjaran, pahala dan kegembiraan daripada Muhammad Tuhan yang Maha Penyayang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.